Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Subscribe apa cuma je. Mantap bosku. Enjoy the show. Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel KKN Siang Fishing. Alright, untuk trip minggu ni kita bawa Amandin dan juga sahabat daripada selatan tanah air, daripada Kuantan, kalau tak saya. So benda ni ada trip kali kedua, trip repeat. First time dia pergi Gasok GT, insyaAllah. Untuk trip ni pun saya pun pertama kali akan ke Tekong Perak selepas lebih kurang 2-3 minggu ke lah. Cuaca tak apa clear, so tengok minggu ni ada window supaya kita cuba tengok kan, harap boleh pergi, boleh mancing dan juga gasok ikan lah. Right, so yang mana baru menyinggah di channel KKN Siang Fishing, yang mana baru menyinggah di channel KKN Siang Fishing, yang belum subscribe minta support aku. Okay, minta support bosku. Mantap. Jom kita perkenalan dengan ahli trip. Let's go guys, ini ahli trip. Tu abang kita. Kita punya tekong darat kita, mending kita. Minta nama apa kita? Ha? Nama? Zafril. Zafril. Oh. Ni minta nama apa kita? Heri. Ya. Ni apa kita ni? Kalau kayu ho. Ni siapa ni? Waktu ah. Halo. Oh, sekali malam kita. Ya. Baik. Ya, dalam. Tapi tekong Perak insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dah jam. Lepas 20 depan tu. Kan polo. Dah. Pergi cocok. Sedikit berangin lah. So, harap kita kira dah. Okay. Alhamdulillah guys. Alright. Kita bilik. Cakap lah tu nak start tinggal lagi. Apa makan boleh buat cakot-cakot tengah hari ni. Sama-sama 20 umpan hidup lah. Untuk kita jadikan umpan malam ni dan juga malam esok insyaAllah. Okay. Alright guys, stay tune. Okay guys, so kami dah selesai kat Unjam. So sekarang ni kita dalam perjalanan menuju ke Tekong Perak insyaAllah. Umpan tadi pun clear lah. Ada sardin, ada bata, ada mata besar, tujuh resin kan. Umpan pun kira-kira cun lah tu insyaAllah. Moga-moga kita dimurahkan rezeki lah untuk malam pertama ni dan juga malam kedua, serta esok siang untuk ni. Petang ni pun ada cerita menarik ya. Alright. Jadi kita tiba sampai kat Tekong Perak, kita update ya. Mantap guys, teruskan menonton, jangan lupa untuk subscribe. Yeah. Okay guys, so alhamdulillah lepas lebih kurang ni dah masuk 2 jam lah. Lagi 32 minit nak sampai Tekong Perak. Oh, tu dia. Nampak lah. Oh. Tempat menjadi pujaan kegilaan ramai kaki-kaki popping dan juga jigging untuk Selat Melaka di sebelah utara tanah air Malaysia. Saya pun tahun ni 2025 ni baru first time sampai lah. Sebab kan cuaca tak pernah mengizinkan. Trip-trip sebelum ni banyak kita trip bottom dan juga jiggingan di sebelah sana, sebelah Perak. So hari ni baru tengok fokus, ada window, nampak dia lembut, kita cubalah. Harap fokus tak menipu kita. No, insyaAllah kita cuba yang terbaik lagi sampai macam biasa. Kita settle minyak dulu, lepas tu kita akan drifting untuk popping dan juga jigging untuk hari pertama sisi petang. Alright, stay tune. Mantap. Okay guys, alhamdulillah sampai dah Pulau Batu, Tekong Perak tu dah. Alhamdulillah. InsyaAllah kawan-kawan kita pun baru bangkit dari tokok bawah ni, kita tokok opok ni. Tokok yang hilang ni. Jadi kita popping aja ni. Alright. Kami dah mula dah drifting, popping dan juga jigging. Tadi balik miss tadi, dah strike lah, lucu lah. Aduh sayang. Ni sebelah timur ni. Kocak baik bang, kocak GT ni, kocak GT tuan-tuan. Ada orang popping depan, belakang ada main light jeep belakang, main bintik apa semua. InsyaAllah strike kita habis semula, okay ya. Mantap. Tekong pegang steering mengawal keadaan insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Alright guys, mantap. Strike depan kan, lepas strike depan strike. Main kan lah.
Bang kita duk strike depan. Tak apa. Boleh dah. Yang galut kancu lah tak apa. Dah bang. Rock berkecak. Jangan galut. Relax. Cepat guys. Kasang. Ya. Okey. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah guys. Double strike. Balik kena. Tali jangan kena, bagi tegang tali. Jangan kena. Kau cepat. Naik jabut. Piduk atas luar lagi kali kena but. Besar tu kan. Tak nak kelang kabut ni. Main gitu. Abang pusing pergi kiri bang. Pusing pergi kiri. Suara pergi depan. Pergi kiri. Jaga so. Oh gila amat. Kontrol boot lagi. Kena ni lagi. Oh dah besar apa. Tengok pegang boot tu. Nak kena kontrol lagi apa semua. Syak guys. Pelan-pelan boleh. Kontrol. Dah mencemaskan. Kiri dan kanan strike. Oh cepatlah kaju. Hati. Mau kaju ambil boleh. Angkat straight tau, patah kaju ni. Okey, clear. Mantap! Ya! Okay guys. Boleh. On jig guys. Saudara kita. Oh. Boleh lah. Ada 5 kilo. Tak tanya. Tak nak apa. Dia tak timbang ni. Ui teruk main dah. Sama. Tutup tali dulu boleh. Oh, tapi kita angkat dulu, takut salah lagi. Kena tali yang tu Din. Sampai dah. Abang minta tolong. Oh boleh. Oh, saya bawa saya elok mak. Saya poping tau.
Dah rok noh yang tinggi. Tu angkat ni tu, angkat ni. Alhamdulillah. Angkat sikit. Jalan situ. Hantar ah. Ni. Alam tu buat. Dia. Jom ke tanah. Orang dia. Macam mana perasaan abang ni? Daripada mana? Kuantan ke tak? Daripada Rompin. Rompin tu. Oh, mai ke Selat Melaka ni. Ya. Tadi balas Popi dah. Ayo lambung, ayo. Balas Popi dah lalu ni, tak ada sembang, dia dah sembang. Oh. Nanti video ni tengok dekat YouTube ni. Ya. Oh, ada rumah. Rumah apa? Rumah 2 orang. Alamak. Dan mana? Ya. Bagi api tu. Oh ya, saya tak bersalah kau ah. Lagi kau ah, saya tak tahu apa ah. Oh, aduh. Dia ya kalau yang sudah boleh tapi dia melayang ni. Dia nak begitu pacok oh. Nak apa barang ni sotong? Barang sotong. Sotong bila payah, sampai GT. Masuk apa? Masuk. Okey, naik keluar. Oh, ni saya dah. Saya gulai orang ni. Okey. Alhamdulillah. Dah. Masuk. Okey, keluar. Oh, dah GT dah. Ni orang dah hentak dah. Halo. Sini. Guys. Strike lagi guys. Ini kita ada tester daripada Isoga ni, Bandin dan juga Pakcik Cik Bani kita. Tester Isoga dalam keadaan tekanan sekarang ni. Tak ada strike lagi. Tekanan. Ni abang kita. Pandai mengeh. Cuma ujung lucu dia balas balik dia geram tu. Dia balas dia kan. Dia tegang. Rasa kena kau dia laju. Dia tekan naik tu. Dia kena. Makalah dalam teruk. Ayak 80 meter. Sampai dah. Kita timbul. Hop, okey, keluar. Sikit. Angkat sikit kan. Okey, keluar. Keluar ni ikan dah. Steady bang dah. Baik dah. Keluar. Assalamualaikum guys. Hari kedua di Pulau Perak guys. Tadi kami dah angkat show. Cubaan nak pergi drift, tak boleh agak angin kuat. So kami kembali berlindung di sini ya. Berarea di sini. InsyaAllah segi dia reda sikit kita kelam drift lah. No? So ni kami duduk berkelah kat belakang ni. Kami duduk berkelah pagi ni. Tepi melancong. Oh, Bandin bersiang petang lah. Bali. Sang bulan. Sotong rompin ni guys. Oh, boleh tu dengan. Tu sotong. Mancing tu. Mancing. Oh, kalau kita kasih sotong ni. Oi, setan. Kawan-kawan ni. Tadi ni. Nah, kawan-kawan ni. Okey, kawan-kawan ni dia strike guys. Strike guys di depan sana guys. Drag down. Ni pelan-pelan. Ebek tuan. Andai. Pakai tangan juga syok tu. Nyok kot. Ha? Sok. Ebek. Oh, Pak Long kita. Teri Pak Long. Orang lama. Apa barang kah? Apa gerangannya? Adakah ebek? Sedap tangan tarik noh. Tadi dia tekan track lah. Mati. Saya buka sikit takut kalau ebek takut mulut terkoyak. Gitu. Boron bah. Boron dia. Kapu bodoh macam ni. Nampak. Ebek. Sok.
Pak Long, Pak Long cuba rock pada situ bayar duduk. Okey. So. Oh, tak sikit. Tak sikit main tu. Ha, agak naik. Okey, keluar. Jaga tali tu. Straight. Mantap tu. Hebat dah boleh turun ni tu. Betul ya. Mantap. Yeah. Peganglah, pegang ikut ni abang. Saya sebab. Ada kena tau ni. Tu ada kena tau. Mau pakai tu kumpul tengok. Lepas lu. Umur. Tukar permainan guys. Main apa nama? Button Reef. Angin apa? Hujan tadi. Hujan. Kita berlindung siap. Kalau itu baru jauh. Right. Pasak guys. Makan di tangan. Pakcik senyap-senyap tu. Kasak je. Berapa satu? Orang lah. Naik. Allah. Oh, tak. Nyok. So. Ketarak. Nyok, elok mai. Nyok. Sini. Pergi ambil. Oh, ikan ni. Jaga duri dia nah. Jaga duri you. Ikan apa? Ikan ketang. Ketang lada guys. Kita strike. Tuan Haji kita strike. Calui ni. Calui apa? Nombor hidup kan? Ingat tak tahu lah. Sotong. Adakah yang kita cari? Merah yang dicari-cari. Ya, itu dia. Merah yang dicari-cari. Cari resmi. Ya, Tuan Najib lagi. Ni kena rumah orang ni. Kena PPRT dia ke apa? Kau kena kondominium. Bapak murahnya. Abang beli satu beli. Pakai sotong gigi halus dia. Oh, jebon pula ni. Jebon pula. Ayah. Tak kasak lah halus dia ni. Balai hontok ni. Kenal ni. Kenal ni betul kamu. Tengok boleh parot dengan kau. Kamu beli parot. Cus, ini juga yang sama. Jebon. Tuan, kalau tukar game pula main berbarang. Spot lain lah. Tadi duk popin dengan jigging. Tak makan kedarah pun. Dah angin kuat sikit. Angin nampak dah kedah. Tang ni boleh buat aja. Kita try pula. Kembali di depan. Sedang bersiap siaga. Tak makan lagi. Kita tengok secara live. Kembali balah. Sekarang tadi. Alhamdulillah. Boleh tokakkan lagi. Kalau ada kita ambil guys. Tokang kerangannya. Oh, jebon. Jebon tu. Lepas try lah. Beli lah. Atau ikan barak, ikan ubah lah. Nampak macam jebon. Kata dah jebon juga. Sebab dia menggedik-gedik kepala rak tu. Kalau apa-apa dia tak gedik. Demam, luntuk. So kami kembali untuk popping dan juga jigging. Okay, Bubara tadi tak makan sangat pun. So dah rehat-rehat main botol santai-santai. Kita keluar untuk popping dan jigging kembali. Okay, keadaan Lok pun alhamdulillah dah kembali pulih dah. InsyaAllah mudah-mudahan ada strike yang kita dapat kongsikan. Tadi ada strike rekod popping tapi lucu tadi kita dah nampak video. So teruskan menonton. Stay tune guys. Mantap guys, strike belakang guys popping. Selesai gula. Dah bubur kejap. Okey, pandai. Cantik kawalan mutu ke ulan.
Oh, okey, saya elok. Alhamdulillah. Sini. Makan Pak. Api dulu. Oh, mantap. Ni lah. Ini. Belakang. Makan serak guys. Coba. Itu je. Alhamdulillah. Maji pam mai dok kapak di ready belah kiri. Mai dok kapak ni. Sedap dulu. Makan lantai kau, Abang. Ya? Makan bawah kau. Bawah kau. Tak kita reset tepi balik. Duduk tangan ni, tentang. Ya, nampak. GT. Oh, ni super. Baby GT. Alhamdulillah. Dah dekat sikit tu. So, ambil benda pun slow motion lah. Real. Mantap. Dah. Okey, strike guys. Strike untuk malam ni. Alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala. Strike. Alhamdulillah. Machine slow and steady. Spider eh? Tak, potong? balik. Oh, semua buat butterfly? Buat air, makan. Ayam tak jalan ni. Wah, ayam? Butterfly. Dia pakai termenung. Ayam tak jalan ni, umpan ni kan. MJ. Kau boron, nampak je MJ. MJ. Boron. Kau kapu. Weh, kaci. Oh yo, kaci. Kaci batu. Pandai mengai ni orang ni. Kaci batu. Kan? Bagus. Dah strike. Ni orang dia. Mantap cip. Sede. Hanyak juga bang Gila ni. Sejak dia main cuti saja ni. Hari dia buat kerja ni. Alhamdulillah ikan yang kedua malam ni. Bottom. Bawa makan. Jalan. Alhamdulillah. Ni kalau ambil video orang ni. Video tu. Alpan lah. Berorang. Oh. MJ apa? Ni kan lah. Oh, MJ. MJ. Bebek. Cakamin. Sagai cakamin tu lah. Alhamdulillah. Tak sikit lah. Okay guys, so tadi malam tadi kita ada strike lah. Rekod ikan kaci dengan cakamin. Lepas tu sunyi sepi lah. Sampai sekarang ni pun dah 5.30 pagi. Tak ada apa-apa strike lah. Arus kurang jalan dengan baik. So kita duduk berehat lah. Kawan-kawan semuanya duduk berehat untuk hari ni. Kami letih duduk popping feeding daripada pagi tadi sampai petang. Bila malam pun kita tak makan, memang mengundang untuk kita tidur. Ni pun nangis bebas basah ni. Memang sedap tidur.
Okay guys, tapi tak apa, insyaAllah kita minta doa bagi esok cuaca clear. Kita boleh terus serang dua sebelum kita balik. Dan kita akan cuba pula rezeki di Unjam. Agak ada lah mana-mana kita bawa balik, insyaAllah. Doakan kami guys, mantap guys. Hari ketiga, hari terakhir pagi ni. So basically semalam pun tak apa nak menarik. So kita ditemani dengan boot KKL 5 di sana. Sampai semalam. So kita nak angkat show, kita nak try drifting lah. Tengok macam mana pagi ni, insyaAllah. Mudah-mudahan ada strike guys sebelum kita bergerak balik. Alright guys, kami masuk dalam show dah angkat dah. Kami masuk dalam alun lah. Sebelum nak balik kita try tengok kalau ada strike kan. Nampak je ada strike lah. Tahu-tahu di sini alun ni kita ada orang mana-mana okay, tengok right, ada update, ada strike, kita update guys. Mantap. Strike dah jom balik. Boy. Okay, kalau nak boy. Mantap. Ayo. So alhamdulillah, gagal kami dah selesai lah di Tukang Belok ni. Tadi kita trip pun tak ada hasil, tak ada strike. So kita sekarang ni dalam persediaan nak ambil gambar sebelum kita balik kan, buat kenang-kenangan. InsyaAllah kita cuba pula di Unjam, ada rezeki lah ngiri kat tongkoi ataupun ikan polo yang mana yang suri lah. Kita just nak tambah hasil lah, insyaAllah. Alright, so kita sampai kat JT kita balik guys. Mantap. Okay guys, so kita dah mulakan perjalanan kita pulang. InsyaAllah kita canggah alun Timur Padang kan. Canggah dengan Timur pelan-pelan. Dengan kelajuan lebih kurang 12 knot kan. Kita canggah pelan-pelan. InsyaAllah lagi fuel lepas tengah dia reda sikit lah kan. Kita nak cari ikan kat Unjam pula lah. InsyaAllah harap ada Unjam yang menarik lah. Yang ada ikan, yang ada tenggiri, tongkoi dan ikan-ikan pedodik ataupun ikan bottom serta ikan puluh lah kan. Kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempermudahkan segala urusan kita, perancangan kita dan juga pada kita murahkan rezeki yang sudah dapat lah. Bukti kat Tukang Perak ni tak banyak, ada 7-8 ekor kot kalau tak silap saya lah. Banyakkan makan jig, kuping ada 3 ekor kot kalau tak silap saya. Dan kira kurang lah, kurang ramah. So tak apa, kita cuba yang terbaik dah. Setakat tu rezeki kita, jangan mengeluh-geluh. Kerana itulah adat memancing kan. Kalau kita mancing ni, kita letakkan hasil tu nombor 1. Baik tuan-tuan ataupun perempuan jangan mancing, pilih market. Sebab dengan nilai yang kita bayar, harga Facebook tu jarang lah ataupun tak selalu nak boleh orang kata boleh modal. Sebenarnya kita cari kepuasan lah, kepuasan strike tu. So itulah dalam matlamat kita mancing sebagai hobi kita ataupun satu aktiviti yang dapat meriliskan tension kita di pejabat kerja dan sebagainya. Right, so teruskan menonton sampai kat Unjam kita update guys. Mantap guys, so sampai kat Unjam. Tapi tak siapa mengai pun. Depa semua duduk kasak kat depan. Duduk kasak Apollo. Boleh. Semua apa nama Allah Mengikut ayo Cik. Sudah penuh. Ikan laut sardin dalam tin. Cak ayam brand. Kami Cik tak makan. Kami Apollo ni ya. Awak je gitu long. Mengikut habis ikan. Rantung ni banyak rantung ni. Timur. Jom kan. Hei, lambat ni kita punya nego tak laku ni. Tak jumpa. Tak boleh punya, tak boleh. Tak boleh kata dia boleh. Ni bawa pula. Jaga pula.
Cuci muka. Nak ada gila dah encik ni. Belasau. Latau pun saya elok. Okay guys, cuaca pun dah okey. Nah, orang kata redah lah. Alhamdulillah. Alright. Okay guys, so selesai dah kat Unjam tadi. Adalah ikan Apollo lah. Ni campur ada caru, ada menung, ada pelata kan. Tu dengan otek tu 3 ekor. Tu sajalah yang dapat kita tambah-tambah. So tadi sampai ke jadi kita tengok hasil secara keseluruhan untuk trip kali ni. Okay, alright. Alhamdulillah kami sampai GT dah. Tadi kami ambil tu. Hasil Ayah hantar kami ambil tu. oh ya, dia tunjuk video. Orang marah ni. Tu ikan dia bos. Kita buat pendek lah. Ni ikan puluh ni kami gasak dekat Unjam ni banyak. Dekat 8 kilo dah. Yang cedok dah. Lepas tu kita ada GT. Oh, berapa ekor ni? Kau ni? 9 ekor ah. GT 9 ekor kita. Jemput-jemput ah ikan. Jemput sikit. Oh, pasti nak tengok ah. Jangan saya nampak. Tak nak tengok. Dia pergi buat geram. So, alhamdulillah. Selamat pergi dan selamat balik. Beli ada ni. Nak kau ikan. Dia kita balas Guys, alhamdulillah seperti mana video yang tuan-tuan saksikan dan perempuan saksikan, kira trip ni agak kurang lah dari segi hasil dan juga dari segi kepuasan memancing tu. Tapi walau bagaimana sekalipun, rezeki Allah tu dia dah janji lah bagi insan-insan yang berusaha. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Ada jugalah dalam kita kata suasana yang keadaan cuaca yang beralun, tak buat nak memihak kepada kita, ada juga rezeki. Total GT semua ni 9 ekor. So ada ikan kaci sekor. Lepas tu cermin dengan ebek lah. Tu je lah kita boleh kira dan kita boleh simpulkan dengan begitu mudah. Sebab ikan kurang trip ni. So itulah adab memancing. Ada hari kita gasak, ada hari kita tak kurang gasak. Tapi rezeki Allah tu dia tetap ada. Kita jaranglah balik kosong. So kita ni singgah kat Unjam pun ada juga ikan-ikan Apollo. Beda ikan-ikan goreng lah kan. So alhamdulillah. So teruskan menonton kan. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung video. So yang mana belum subscribe, yang mana belum komen. Alright, InsyaAllah jumpa anda semua untuk next video. Alright, Assalamualaikum. Mantap. Sihan terbaik dan mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, comment and share bosku. Mantap. See you in my next video.